Along the way korang konsisten, korang akan dapat membaiki apa-apa kesalahan. Semua orang nak jadi hebat kan, semua orang nak jadi someone dalam hidup dia. Kita pun memang nak jadi orang yang the best version kan dalam hidup kita. Tapi bagi saya kan, tak perlulah korang nak cari satu perkara yang boleh menyakitkan badan ke, memalukan diri ke, merisikokan kita punya nyawa kan. Sometimes kita tak perlu pun buat benda-benda tu. Bukan sometimes, memang tak perlu. Kita hanya perlu konsisten je. Bagi saya, kalau korang konsisten, apa bidang yang korang cuba, korang cuba buat tu konsisten. Sebab along the way korang konsisten, korang akan dapat membaiki apa-apa kesalahan, kekurangan dan cacat celah dalam korang punya bidang tersebut. So korang tak perlulah mencari perkara-perkara yang aneh kan. Mungkin korang ni nak mencuba benda-benda pelik kan. Macam kita tahu kan, macam contohnya Elon Musk kan. Dia memang dah orang berduit, orang yang berpengaruh, dia buat benda-benda pelik. It's okay lah kan. Untuk kita orang yang biasa ni, baru nak buat perkara-perkara yang hebat dalam di hidup kita, kita buat je secara konsisten benda tu. InsyaAllah kita akan dapat baiki dan kita akan jadi somebody dalam kita punya bidang kita ceburi tu kan. So bagi saya konsisten tu adalah kunci lah segala kejayaan. Thank you.